prank Asla untuk buat dia marah. Seperti mana yang kita tahu, Asla ni susah untuk marah. Ada masalah? Lambat sudah. Ini kalau kau biar lama-lama sikit pandai menggigit. Gencana Kamemon. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Gencana Kamemon. Alright. Pakai seatbelt pula. Astagfirullah. Okay guys, so apa konten kita pada hari ini? Dan untuk makluman semua, hari ini kami, saya, Irfan dan semua AI team akan ada syuting untuk Shopee 6.6. Memandangkan hari ini kita ada syuting Shopee, so saya dan Irfan, kami bertolak daripada rumah, dan Asla juga akan ikut naik kereta ni, iaitu Pinky Suzy ni. Dan saya ada plan sebenarnya. Konten kita pada hari ini, saya mau buat Asla marah. Seperti mana yang kita tahu, Asla ni susah untuk marah. Apa cara dia? Saya akan buat begini. Dia macam prank tau guys. Dia prank. So kalau macam Irfan ada idea ke, mau tambah-tambah ke, ataupun kamu yang viewer di luar sana mau tambah-tambah, lambat lagi sebab video ni lambat lagi keluar. Jadi saya tanya Irfan saja lah. Alright. So prank dia macam gini. Sekarang ni kita on the way pergi rumah Asla kan. So nanti bila sudah sampai di rumah Asla tu, dia akan naik kereta ni dan confirm first impression dia, wah kereta sudah tinted. Sebab ini baru siap tinted. Wah kereta sudah tinted. Wah ada sudah woofer. Wah lah. Mungkin dia punya reaction begitu. Dan mungkin juga, hi guys, hello semua. Mungkin begitu. Tak tahulah kalau mood dia hari ni, tak tahu macam mana. Tapi dia tak tahu saya record. Okay, kita akan record senyap-senyap. Irfan akan record, tapi dia akan berada di belakang nanti guys. Dia akan berada di belakang. Tak tahulah belakang atau depan, mana better? Depan. So kau dari belakang. Ecing macam mana lah. Okay. Boleh. So ini it's a prank lah kan? Prank. Okay. So ini adalah prank Asla untuk buat dia marah. Cara dia, saya hanya ada 3 perkataan sahaja untuk reply dia punya soalan ataupun buat reaction kepada apa yang dia cakapkan. Faham tak? Contoh, Asla masuk, dia bercakap, wah Eri, hi, hello, apa kabar? Aku tak boleh lebih 3 perkataan untuk jawab dia. Ya, okay, cukup. 3 sudah. Kalau lebih, aku yang kalah. Dia macam game lah juga. Macam game, betul. Saya punya mission adalah buat dia marah guys. Macam mana konten ini berlangsung, sama-sama kita saksikan. Apa-apa pun, kita ambil Asla dulu dan kita tengok reaction dia selepas ini guys. Kita buat dia marah. Let's go. Gencana Kamemon. Okay guys, kita sudah sampai dekat rumah Asla. Kita tengok macam mana reaction dia. Kalau aku pula tak ada mood, selalu dia tak ada mood Okay. Ustaz konten ke? Okay guys, sekarang kita boleh tengok dia sedang bersiap-siap. Maklumlah tadi dalam kereta dia sibuk susun footage apa semua. Dan sekarang ni dia baru tengah bersiap. Tapi aku stok kamu dari dalam kereta tadi sampai pergi sini dia tak bercakap bos. Belum sempat aku melakukan tindakan dia sudah bad mood. Betapa hebatnya Heri Azrul, aura tu. Belum lagi sempat aku prank ataupun aku kasih marah, dia marah sudah memang. Tengok dia punya muka pun bertukar sudah. Dia tak boleh tengok aku tau. Dia tak boleh tengok aku. Ini kalau kau biar lama-lama sikit pandai menggigit. Dan kamu terlalu dekat pandai menggigit.
Apa-apapun kita sendiri pun belum siap lagi nih. Kita pergi bersiap dulu. Nanti kita tengok apa akan jadi. Apakah dia bertukar menjadi Dragon Ball? Tak tahu. Aira, siapa-siapa main? Hah? Siapa-siapa main? Siapa-siapa main? Aku. Aslah. Okey. Okey kan? Tak boleh. Ada masalah. Okey. Kau Aslah. Ofa. Asal. Kau pandai matematika? Game ni kira-kira. Game ni kira-kira. Lepas tu kena explain. Kau kena explain kenapa kau pilih barang tu. Profesional dalam tu mesti profesional. Aku tak profesional. Kau buka bunyi kan? Aslah, kau nak mau makan? Kau nak mau makan ke? Nasi, ada Irfan beli nasi. Dia sedekah nasi. Panggil Irfan lah, suruh Irfan yang bagi aku. Roti-roti, ah? Tak nak, aku nak dari Irfan. Kau mau dari Irfan? Kau ni ada apa-apa kah sama Irfan sebenarnya? Cepatlah. Ambil. Thank you. Hah? Thanks. Pilih. Red Bull. Mineral, ambil mineral je. Kita suruh pilih. Tak bagus, manis tu. Tak bagus. Kau sudah cukup manis tu dah, jadi minum mineral je. Ini kamu share lah. Hah? Kamu share lah ni. Boyfriend lagi. Boyfriend apa boyfriend? Kelas lah semua. Boleh ya. Biar makan ni kuih ni supaya berseri-seri muka. Buat kuih ni seri muka. Tak ambil sudu. Tak ada, sudun dah ada. Jadi tak muka aku. Aslah je berseri. Tak baik. Baiknya. Oh, duduk sebelah Adam. Adam. Nak. Kena reject. Dah reject. Okay guys, nampaknya Aslah masih lagi marah-marah. Apa-apa pun kita makan dulu, geng. Inilah nasi lemak yang dekat konten Irfan tu. Dia bagi-bagi. Kita tengok nasi lemak dia bagi ni padu kan tak padu. Ini kita makan dulu nasi lemak yang Irfan belikan. Gelap je lighting. Ini okey. Ini okey sikit kan? Makan. Kenapa? Okay guys, so sekarang ni saya berada di luar. Asla sekarang berada di dalam tengah shoot dengan Abang Alif, dengan semua. Salah satu cara yang saya mau tambah untuk buat dia lebih marah. Sebab aku tengok tadi dia macam cool sih, tak dia marah pun. Saya akan tapuk kasut dia satu. Ini adalah kasut Asla. Kita akan letak di sini guys. Biar dia tambah. Mana siapa tapuk kasut aku?
Inilah outfit saya guys. T-shirt putih kosong je, seluar hitam. Okay guys, so sekarang ni sepanjang Abang Alif shoot. Nah, Habis ke? Taklah. marah apa kono. Okay guys, so sekarang ni mau gerak balik. Kami gerak awal sebab malam ni ada live dengan Kak Bella. So mari kita tengok apa reaction Aslam. Jom balik. Let's go home. Kemenangan. Ha? Katanya menyambut kemenangan. Mana aku kasih satu lagi? Apa? Suara kasih aku Ha? Kasih aku satu. Kas? Tak tahu. Cepatlah. Kasih tak aku tak lagi. Ha? Kasih tak aku. Jom. Kasut. Jadi. Apa? Jomlah, lambat nanti. Ha? Kau nak tipu, kau nak sorokkan orang macam aku ni. Bila masa aku sorok? Kau memang takkan boleh sorok. Wih, bukan konten aku tu, gila. Sorok-sorok kasut. Aku tak sorok. Bukan orang ni lah untuk kau macam sorok ni. Kau ada insting yang kuat. Ayo. Ayo, jalanlah dulu. Sekejap juga dia jumpa, guys. Mana? Lambat sudah. Ada barang tinggal. Charger aku. Hai. Alah. Bukan aku yang tapuk kasutmu tadi. Siapa? Mana lo aku tahu? Bukan konten aku tadi, kasutku. Ayah. Lambat sudah kita ni. Hindia ialah terdekat. Dekat. Tarik sini. Sekarang kita nak pergi mana lah? Mana dia lah? Kita live jam 8 dengan Kak Bella semua. Sekarang jam 3, kita ada 4, 5, 6, 7, 8. Paling-paling pun bersiap dalam 1 jam. Jam 7, jam 6 gitu kita balik bersiap. Jam 8, jam 7 gerak pergi office Kak Bella. And then 7.30 apa boleh gerak pergi office Kak Bella? Sampai setengah. Office Kak Bella 6 minit, 7 minit je daripada lake point. So sekarang nak pergi mana? Mana je? Kau tak apa ni sebenarnya? Ya, konten ni daily in my life. Pagi sampai malam. Seriously? Apa saya buat hari ni? Cakaplah bagilah idea pergi mana? Mana je lah. Kan daily in my life. So nak buat apa? So awak nak buat apa hari ni? Saya sudah ni shoot apa semua. Lepas tu apa lagi nak kena buat? Kau sudah makan? Tadi dah. Ini nak mau pergi makan? Nak pergi makan ke? Tak lah, tanya je. Kau tak ajak orang lain je? Nak pula mau ajak orang lain. Kan daily in my life. Mungkin kau tak pilih aku.
buatlah keputusan. Pergi mana? Tak nak. Aku nak buat keputusan. Kau dah buat. Mau balik? Tak tahu. Nak pergi makan, pergi makan. Lapar ke tak? Kau lapar kan tak? Kau lapar ke tak? Aku okey je. Yelah tu. Aku tak lapar sangat. Tapi kalau kau lapar, makan je lah. Kau makan juga? Tengoklah dulu. Kalau menu best. Okey, tapi makan. Kau rasa kita mau makan di mana? IKEA? IKEA, okey boleh. Jom. Jom. Tengok je lah menu. Kenapa? Tanya tak boleh sudah? Tak boleh sudah menanya? Kat. Tapi nak marah alamak. Ulang kat.